Makin teruskan. Morphing kan. Muka dia je. Ya, so ni aku dengar. Lepas tu apa macam Semua? Ha. Tak, aku rasa satu. Satu maksudnya. Yelah, satu letak. Lepas tu bincang. Nombor Lepas tu- 5 je. Yelah, tapi dia bawa keluar tu serentak. Faham Kau macam mana? keluar 1 hingga 5 serentak. Kak, satu Kau cakap tadi serentak 1 hingga tak, 5. so tiga orang Kita lah macam serentak. satu, dua, kita tiga, kita kita serentak. nombor Nombor 5. Alright guys, banyak. welcome back. Kita bersama dah start? dah start. Oh, mantap semua. Macam tu je start. Macam tu je. Tak, Dia tak. kadang-kadang podcast ni dia macam Random. tiba-tiba dah start lah. Macam nak dah boleh start dah? Dah Boleh boleh start start. lah. Kita start. Macam mana nak start? Kita teruskan lah. Kau biasa buat benda di sini. Okay guys, selamat kembali ke Gambros Time Out. High sikit. Hello. Gambros overtime kan? Time out. Salah lah. Ni yang overtime ke yang time out punya? Ni overtime. Oh, overtime yang outdoor. Yes. Oh, yang time out tu Sekali lagi. Teruskan sekali lagi. Okay guys, welcome back to Gambros Overtime Outdoor Edition. Macam mana kita boleh tengok kat luar ni, kita sekarang berada di outdoor. We are in nature. So hari ni kalau korang perasan, kita punya ahli tak cukup. Yes. Sebab ni adalah segmen baru kita, segmen Time Out Outdoor Edition. So kita sekarang bersiaran di pinggir hutan, di sebuah negeri, di dalam sebuah kampus. Kampus mana yang dalam hutan ni? Tak tahulah kampus mana. Kampus kita lah dalam hutan ni weh. Di belakang ni, air terjun sebenarnya. Ya. Nampak ke dalam frame? Nampak tak? Aku Korang nampak? Aku nak elak sikit. Oh, okey. Ada Air air terjun kat belakang. So memang healing lah orang cakap. Buat healing lah ni. Buat healing, buat baik lah. Okay. Tapi satu benda je tak healing. Apa ni healing? Apa ni Faiz tak healing? Nyamuk. Weh, banyak weh. Aku dah merah-merah dah. So kalau korang perasan, kita orang sebenarnya banyak effort lah nak cuba outdoor ni atas permintaan kita punya kreatif technical producer kita yang nak try shoot outdoor. So Dia kita insist layan. ni. Ya, dia insist. Whatever it is, nak outdoor juga. Konten apa fikir kemudian? Ya. Yang jadi kita penting shoot outdoor. Ya, biarlah member kena nyamuk sekalipun. So yang penting ada segmen kita shoot outdoor. So kita ada kekurangan 2 orang ahli. InsyaAllah dalam next episode Gambros Time Out yang proper, kita akan kembalikan ke semua ahli kita. So Faiz, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita dia macam main game, tapi dia bukan game lah. Just kita nak bincang ke? Kita nak share. Nak share. Okey. Tentang 5 makanan ataupun minuman yang snacks yang wajib ada masa kita orang semua belajar dekat universiti. Tapi ada ada orang dia tak dapat notice memo yang penuh. Aku tak faham. Kita dah bincang. Tak, 5 kita- kali weh bincang. Kita ada bincang yang macam mengatakan tak perlu top 5 sebab ramai sangat. Kan susah lama. Beria. Okey, kita buat top 5 punya series. Dia ambil dia perbincangan tu, dia tak ambil macam hasil perbincangan. Ya. Itulah, tu brainstorm lain kali kena betul-betul lah. Ya, kena tulis. Dia kena buat Tulis. minutes of meeting. So ada member seorang tu daripada 5 barang dia bawa 3 barang 3 je. Tapi dia akan sebut. Dia akan sebut. Tapi dia tak ada barang lah. Tak Okey. apalah. Akan Tak sebut lah. kan? Tak payahlah kita tengok lah. Tengok kita macam mana. Kita macam mana. So format kita ni macam mana Faiz? Kita akan sebut 1, 2, 3. Kita semua ni sebenarnya ada prepare dengan barang masing-masing. Betul. Tapi kita orang sendiri pun tak tahu apa orang lain bawa. So kita akan share satu persatu barang yang kita akan... Barang yang very close masa kita student dulu. Tapi just nak bagi tahu yang untuk siri kali ni, ini tema untuk episod ni snack yang kita selalu makan time belajar. Nanti next episode mungkin kita buat whatever top 5 macam-macam lah. Apa-apa macam apa contohnya lain? Tak Kita pun macam kalau kita diorang panggil benda ada- ni, kita panggil sebagai top 5 series macam Top tu. 5 series. Tak pun kalau dia orang ada cadangan boleh tulis kat boleh. bawah ni. Ambul. Tinggalkan Top komen. 5. Awkward weh, dah lama tak buat benda ni. Top 5. So Teruskanlah. kita tak nak buang masa lagi. Kita tak nak buang masa lagi. So semua orang, Faiz kau dah ready ke? Sebab ada orang tu dia hanya akan menyertai masa top 3. Aku ada 5 tapi aku belum susun properly lagi. Jap, Oh, aku kena fikir. susun ikut daripada nombor 5 ke nombor 1 ke? Sebab dia Yelah, kena ke nombor lima. 1 adalah the most important one. Oh, nombor 1 paling penting. Ni yang paling kurang penting lah. So kalau tak clear lagi yang ada 3 tu ialah akulah. Aku ada 3. So yang Maksudnya 4, aku 5, memo aku dapat tak full. Tak full. Kau lagi Dia teruk. terlepas je. Memo mana kau dapat tu aku terlepas. tak tahu. So nombor 5 untuk kau nombor 5. Okay. Okay. So boleh mula ke?
Dalam Saya kiraan akan buka 3 aku try kan? lah kan. Tak payahlah try. Kalau nak try, okey mana rasa macam nak try aku nak try. Sebab ada benda aku tak boleh try kot. Tak boleh try benda apa yang tak boleh try? Kau bawa shampoo ke apa? Bukanlah tak boleh try sekarang. Nanti kita tengoklah kenapa tak boleh. Kenapa snack tak boleh try sekarang? Alright, so kita akan mulakan dengan It is not tempat snacks kelima only. ke Faiz? Oh, dia bukannya snack saja. Makanan lah. Makanan ataupun minuman. Minuman pun boleh. Okay. Alright, aku dah nampak dah. Sabar. Okay, nombor 5. Kejap. Janganlah. Kau bawa 3 barang kau senyap. Itulah aku nak buat apa 5 ke 4 ni. Kau ada tak? Okey. Paling lah kot. Kita mula dengan tempat kelima. Tempat kelima lah. 1, 2, 3. Yeah. Macam mana kau nak try? Faham. Tapi kalau Ruski tu, dia boleh makan terus weh. Sebenarnya boleh je tapi tak sedap lah kan. Tapi yang Ruski tu memang sedap makan terus. Okay. So aku adalah mi segera. Segera. Tapi bukan di specific brand lah. Dulu Maggi ada lah, of course. ada brand Maggi tapi sekarang sebagai isu semasa korang faham kan. Banyak makan Maggi ni. Tapi sebab tu nombor 5. Nombor 5. Tak banyak Tak banyak sangat. So yang ni aku rasa macam student lain mungkin ni macam benda wajib ada. Macam aku kalau tak ada pun tak apa je. Tapi kalau macam ada duit lebih aku akan beli lah. Tentu. Just standby kalau lapar malam-malam. Tapi ni memang win lah ni. Bagi Faiz satu tapi dia tak makan sambil podcast. Legend lah, ni legend. Okay. Aku sebenarnya suka semua jenis Apollo. Sama lah. Semua jenis Apollo Oh, sangat sedap. Dia Apollo yang coklat tu, Girl. Apollo pandan lah, strawberry lah. Dan aku masih pelik macam mana Apollo ni boleh jual murah. Yang lain tu Murah, macam semuanya inflation kot. Dulu dalam ni ada 4. Sekarang ya? ada 3 weh. Nampaklah kau minat. 20 sen. Sekarang berapa? Tak ingat. Harga? Sekarang tak tahulah harga Sebab mana ambil kau satu beli pack. banyak, kan? Ha. So sekarang dalam dia ada 3 je. Okay. Kau ada nombor 5? Nombor 5, tak apalah. Aku Boleh tak kau keluar dulu? Nanti nombor 3 kau masuk. Kita shoot semua je kejap lagi. Apa aku nak try korang punya je. Alright. Menarik. Aku nampak kau punya nombor 5 menarik. Okay. Nombor Faiz kau nak ke? Tak apa, aku dah Aku ambil. dah bagi dia dah tolak Wow. tepi. Bukan aku tolak tepi, aku simpan dulu. Oh, okay. Yang seterusnya. Nombor 4. Sekejap. Oh cepat habis ni macam ni. Oh, cuma kita punya sidul Aduh, pendek je. Nyamuk weh. So, nanti kita kena invest dalam ubat nyamuk lah. Tempat keempat adalah 1, 2, 3. Biskut Wow. Teddy. Biskut Lexus. Wow. Biskut Teddy ni dari zaman dulu lagi dah ada Sebenarnya Specifically, okay kau dulu. kau start tu. Maaf lah Kat, weh jangan Yes, kecam tau. Aku Lexus ni specifically yang coklat, yang yang petak, dan yang dia pack satu-satu. Kalau ikan dia Lexus, maksudnya dia ada pack by pack lah. Dia ada 4 dalam tu. Oh. Apa dia panggil? Per pack lah kan? Ini biskut Teddy. Oh, ada banyak lagi. Kenapa ambil aku punya? Yang aku nak bagi Biskut aku Teddy. Biskut Teddy ni dia bentuk beruang. Tapi dulu aku ingat biskut ni kan. Dia kan macam ada yang perisa sayur. Ya. Sebenarnya Sebab dulu- specifically yang coklat yang Sebenarnya aku dia ada beli. satu lagi brand dulu. Luxury nama brand tu. Oh ya? Dia warna putih. Dia ada perisa sayur. Aku benci biskut tu. Tapi aku duk ingat. Aku dengar yang ni yang perisa sayur punya. Bukan. Tapi dia sayur tapi dia macam dia coklat kan. So dululah. So aku ingat macam kenapa yang sayur punya dia coklat kan. So aku pelik lah. Tapi dulu dia ada juga biskut macam ni. Nama brand tu kalau tak salah Luxury. Dia ada yang perasa cream. So Aku dia rasa macam sangat sedap. Luxury tu yang dalam tin-tin semua tu lah. Tak ingat tak terus sekarang dia macam mana. Tapi must have lah. Sebenarnya makan-makan ke? Bukan lah. Ada Memang bunyi nak ke kena kalau buka makan? Bunyi lah tapi mantap. Sebab kalau biskut Teddy ni, Teddy ni mantap lah. Dia berjaya mengekalkan saiz dia dari dulu. Tapi Bukannya kau, saiz packaging dia, tapi saiz Teddy tu lah. kau makan sihat. Teddy ni time bila? Biasa macam sajalah. So Macam aku makanan macam ni kan. Aku suka sebab dia pack satu-satu ni. Sebab dia macam grab and go macam tu. macam tu. Sebab kalau macam nak pergi kelas kan lambat kan. Aku akan ambil lepas tu letak dalam beg. Aku akan makan sambil jalan pergi kelas ke. Atau macam Tak baik jalan makan sambil jalan. tak baik Ini bukan setakat snack ni, macam breakfast lah Faiz. Dia punya breakfast. Macam breakfast lah. Sebab aku kalau macam kalau biskut kalau beli kau beli biskut biskut Mary ke semua kan, kau kena letak dalam bekas kan, kau kena Leceh bawa kan. Aku yang suka ni dia macam senang. grab and go macam tu kan. Suka. Faham? Let's say chocolate. So ini adalah biskut Teddy. So biskut lah. Yang nombor 4 kita ni. Sama lah kita biskut. Tapi kau macam budak kecil tu. Dulu aku budak kecil. Dulu dah. Dulu aku budak kecil. Tapi
Dan for information, ramai je orang suka makan ni. Kakak aku pun makan ni juga. Aku kecil-kecil makan lah. Tapi aku rasa dah lama tak beli. Makan tu mungkin makan. Aku selalu beli masa drive. Masa drive. Oh wow. Menarik. Alright, yang seterusnya. So aku ada lah ni. Aku dah masuk. Welcome Okay. Toh. Welcome Toh. So kita ke segmen Selamat kedua, datang. top 3. Dia tak tepi dulu ke yang lain-lain ni? Ambil lah guys kalau kena. Okay, aku dah sedia. Banyak weh snack kita hari ni. Kena kecam nanti. Yang seterusnya. Ya. 1, 2, 3. Tu apa? Wow, Toh. Oh, Maggi. Indomie. Kau nombor 3 Aku suka Maggi ni suka. Aku roti. Roti Gardenia coklat. So aku punya For lah. M&M tu lah. tapi M&M ni sebenarnya Kau sampai sekarang kan dulu, sebenarnya? sampai sekarang aku makan M&M ni especially kalau time drive lah. Tapi dulu aku nak beli M&M susah sikit lah. Sebab Sebab dia mahal. mahal. So aku banyak beli yang Nips tu sebenarnya. Oh, Nips lagi murah Nips Eh, murah murah. sikit. Tapi cumanya maybe this is out of topic sikit lah. Sebab aku sangat suka M&M. Dan aku dia sampai sekarang lah macam aku driving ke apa aku akan kalau berhenti rehat berhenti gas station tu memang Yang aku tu. akan cari dulu. Ini aku cari dulu. So very dear to my heart. Mana? Alright. Noted. Ni makanan breakfast aku juga. So aku macam roti gardenia kan. Kalau roti gardenia yang putih biasa tu, yang tu kan macam kena beli kaya, lepas tu kena beli Oh ya Allah. Beli Nutella lah. Nutella lah, apa coklat. Lepas tu yang ni aku just macam ambil dan terus makan. Tapi dia mahal sikit lah daripada yang putih biasa. Tapi aku prefer Tapi yang sedap. butterscotch. Betul? Aku pun. Butterscotch ni yeah. aku lagi prefer daripada Aku suka coklat. Lepas tu dia lagi macam, satu lagi aku beli yang coklat kismis kan ni. Tak ada kismis. Coklat kismis tu pun sedap juga. Sebenarnya zaman aku student tak ada lagi roti ni rasanya. Tak ada. Sumpah lah. Kita memang beza jauh sangat ke? Kau budak lagi tu. Kau masih budak. Lama aku belajar dah ada ni. Tapi sebenarnya aku pilih ni bukan limited to Indomie je. Sebenarnya Apa-apa yang Maggi lah nombor 1. Betul. Indomie ni memang sedap. Lepas tu ada mi sedap. So maksudnya Mi benda ni sedap. akan selalu ada lah dekat lokal kau? Tak ada selalu Masuk. habis. Dia ada dan habis. tapi specifically lah yang Indomie ni ataupun basically yang bukannya yang sup. Aku sangat Maggi tak suka goreng. nak buat. Oh kata malas nak buang-buang Sebab air. dia kena betul air betul kena Oh. apa lah. Kalau macam Maggi tu jangan Dia masuk terus makan kan? Betul? Kalau dia macam Allah leceh ni nak buat. Dan in fact ni sampai sekarang pun masih lagi menjadi sebahagian daripada makanan ruji. Oh, so kau akan beli ni instead of Maggi curry? Ke tak? Dua-dua aku suka. Oh. Maggi curry suka, Mi segera lah. mi goreng. Mi Tapi segera. dua ni lah yang popular. Curry, tapi Maggi tu Aku semua jarang sebenarnya beli Indomie. Ini benda. I mean this brand lah. Oh. Indomie ni. Dulu ada satu Ibu something. Ibu mi ke something. Kompetitor dia. Zaman kau lah kot. Tak ada kompetitor dia. Tapi sekarang ada bonda. Bonda? Sumpah lah. Ada tu. Ni lawak ke apa? Sekejap. Aku nak fikir betul ke. Betul ke nama dia? Maksudnya Kenapa tak macam ada je Maggi Bonda. Mari kita search. Dia ada loh. Maggi Bonda? Bukan dia macam Bonda? salah. Bonda Maggi. Tak nak dengar. Kat US kot. Okey, teruskan. Dah angkat Itu lah. adalah top 3 kita lah. Yes. Top 3 pula. Bukan top 3, Nombor 3. nombor tiga. Alright. Yang seterusnya. Aku rasa ni nombor 2 Ya. Yeah. Aku rasa nombor 1 kita buat seorang-seorang lah. Oh, okay. Nombor 1 kita review seorang-seorang. Alright. Nombor 2 Okay. Okay. Ready? Ready. 1, 2, 3. Oh, Oh, bagusnya. dalam hati. Weh, sumpah. Bagusnya. Yang ni sumpah. Aku bukan boyo tau. Tapi memang Apple akan selalu ada dalam bilik aku. Dan aku akan beli dekat pasar malam sebab dia lagi murah. Aku tak beli kat supermarket. Yang dalam Maluin dia, aku. dalam bakul atau atas piring-piring betul. tu ke? Dalam bakul tu RM10 kan. So ada dalam 10 biji, 8 biji, 10 biji macam tu. Itu aku akan beli. Almost every week aku pergi pasar malam untuk beli apple sahaja. Dekat section 7 Shah Alam, pasar malam tu. Dekat pusat komersial. Dekat Shah Alam lah. Dekat Shah Alam lah. Dekat bangsa kan. Nak buka ke tak nak ni? Sebab tak tahu, aku sampai sekarang pun kalau kau tengok dalam peti aku memang akan ada apple. Aku akan ada buah tau. Kalau mak aku bekalkan adalah buah tu.
Tapi kadang-kadang sampai kering buah tu dalam loka. Okey. Kalau tak bagi orang, Apa tu dia bagi kering. aku kot. Tapi Kita tak- lain campus. Kita lain campus, lain zaman. generasi. Lain zaman. Tapi aku nak buat disclaimer lah. Super Ring ni sebenarnya bukannya macam snack yang aku selalu suka makan kalau nak study apa. It's more, dia nombor 2 sebab apa? Sebab inilah makanan aku kalau tak ada duit. Cara aku makan dia ialah Makan dengan nasi. makan dengan roti. Wah, Sedihnya. Setiap. Roti kan roti. lagu bersamamu. Tak ni serius. Shout out to aku punya roommate Anas. Dia yang perkenalkan aku resipi ni. Dia ambil roti. Hancurkan. Letak ni hancurkan. Lipat. Makan. Sumpah sedih tu. Sedap weh. Sebab bukan apa. Sebab dia punya ni. Dia kan cut rasa dia. Padahal kita akan buat sekejap lagi. Tapi ni dah ada rasa. So macam kalau tak ada duit. Kalau lapar. Nak terus makan kan. Itulah. Tapi aku kalau masa macam makan yang sangat simple macam tu kan. Diorang dulu kat bilik aku, sebab waktu aku kat Asas Silu, satu bilik tu macam 20 orang, so ramai. Okay. Antara menu yang agak kerap kita buat adalah roti. Okay. Roti ke sapu apa? Sapu kaya. Sekejap. Aku tahu. Coki-coki. Kan? Tapi coki tu menarik kan sebenarnya. Okay. Ramai juga Coki umat tu. Mahal weh. Mahal Masa tu. Apa ni lagi murah daripada tu? Mayonis. Weh, itu Roti, sedap juga. Tapi mayonis. mayonis Sedap bukan mahal juga. Macam ke? sandwich. Tapi dia banyak lah. Dia banyak. Sorry guys, aku terpaksa buka. Mayonis. Tapi Super Ring ni, dia sedap. Tapi aku tak suka makan sangat. Sebab apa? Terutamanya time drive. Kenapa? Sebab Dia sebab dia akan kotor. melekit dekat tangan. Aku tak suka sangat makan. Tapi dia punya resepi ni dia macam... sorry. Dia... Apa? Sebab makan benda kecil lagi kan. Dia macam is a very... Tapi budak-budak sekarang makan ke Super Ring? Makan. Anak buah aku makan. Ya. Aku pernah bawa anak buah aku, dia nak Super Ring. Oh ya? Tapi dulu dia pack kecil-kecil kan. Ada juga. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kalau aku, satu benda yang kena ada dalam loker, susu lah. Susu yang... Susu ke susu coklat? Susu Tak coklat. kisah. Tak kisah. Strawberry boleh. Oh. Susu boleh. Tapi tak kisah lah. Tapi yang ni memang selalu ada. Mak aku pernah bekalkan susu kalau nak pergi asrama ke semua kan. Tapi aku tak boleh minum. Aku boleh minum tapi aku tak minum pagi. Di toilet. Lancar weh kalau minum. Tapi aku memang suka lah minum susu sebab dia macam mudah kan. Dan dia macam mengenyangkan juga. Mak aku selalu cakap macam minum susu pagi-pagi kan, makan dengan roti. Aku buat lah awal-awal tapi macam Aku rasa tu dalam TV je beri macam tu kot minum susu. Mak pula senang terpengaruh dengan TV. Mak drama makcik. Moga-moga mak aku tak tengok video ni. Alright, nak sikit. Oh, akhirnya dapat makan. Walaupun cakap dia macam tak suka makan kan. Tangan melekit lah apalah. Time drive, kau bayangkan time drive, kau makan lepas tu nak pegang steering. So dah banyak-banyak ni, dia makan yang ni. Maknanya kena buka. Kau dah buka ni. Oh, yang ni apple aku suka makan. Aku suka makan buah. Tapi macam kalau buah lain kau kena kopek lah. Kalau buah mangga kau kena buah kulit dia semua kan. Dia terus ngap. Ni boleh terus ngap. Aku Buah, ingat kau suka anggur Faiz. itulah anggur. Satu sebab anggur dia senang buruk. Sebab kat hostel tak ada peti kan. Lepas tu satu lagi anggur mahal. Betul. Satu bekas 500 gram tu RM10, RM12. Sekarang RM13 tu. Ni kalau roommate aku tengok dulu sebab aku masa second year, third year, fourth year roommate yang sama, aku rasa dia boleh kenal lah cam lah makanan-makanan ruji aku ni. Dan nombor satu tu kejap lagi. Yang tu mesti ada at all time dalam bilik kita orang. Nombor satu aku boring. Okay, so siapa nak perkenalkan nombor satu dulu? Kita perkenal yang Faiz dulu lah. Sebab Faiz boring. Boring. Nombor satu aku sumpah boring. Kenapa dia boring Tapi yang ni wajib ada setiap masa. Kalau habis aku akan refill macam tu. Okay. Kalau macam ni macam habis mungkin dalam 2-3 hari baru refill macam tu kan. Apakah barangnya? Aku dulu lah. Mungkin 3 in 1 aku rasa 3 in 1. Bukan. Mineral water. Boring kan? Muka judge. Dia macam siapa tak minum air? Tak, tapi kau minum air kat mana? Maksudnya? Aku specifically aku akan beli mineral water. Oh. Aku sebab aku tak boleh. Macam mana air? Korang minum air macam mana? Aku minum air mineral water juga Faiz. Kau bagi refill ke? Tak, aku akan beli baru. Mesin. Aku sebenarnya in fact, aku siap ada bisnes lagi. Dulu sekejap aku beli kotak. So tu dah nombor satu kau sepatutnya. Tapi benda tu macam like
basic kot. Macam semua orang minum air. Sebab ada orang dia akan minum refill air dalam botol dekat mesin water cooler semua tu kan. Aku tak boleh minum air tu. Tak boleh minum. Sebab aku sakit tekak. So memang ni fair. aku akan beli sekotak. Sekotak yang ada 12 tu setiap minggu. Kalau habis je aku terus pergi beli. Patutlah kau sadar Kepala otak. Patutlah sadar asyik angkat. Patut kulit cantik. Patut kulit cantik minum air Tak, mineral. masa degree aku kulit barai. Kita orang dekat bilik dulu, ada member aku seorang tu dia bawa satu balang macam water dispenser tu. So dia member aku lagi seorang tu, dia orang selalu take turn lah untuk masak air. So memang dari air tak pernah putus lah dalam bilik kita orang tu. Memang masak Maksudnya sendiri. korang akan masak pasal letakkan dalam Bagus lah. Lepas tu masukkan. effort tu. Roommate aku hebat-hebat. Dari dulu lagi. Tapi kalau air dimasak kan macam dia rasa ikut rasa pahit tu lah. Macam tu lah. Kalau aku dia ada macam rasa dia sikit. Dia akan ada rasa dia. Yang tu kau boleh minum tak? Boleh minum tapi dia macam tak selaju minum air mineral lah. Of course. So sekarang ni bila macam hidup sendiri ni macam duduk kat rumah memang kena ada kowe ke kuku ke. Pasal kalau aku tak ada kowe kuku aku memang akan beli gak kot macam dulu. Berkotak-kotak. Bagus tak sebenarnya? Aku terfikir sebab orang kan macam kempen tak guna botol plastik dan semua kan. Macam aku menggunakan botol plastik. Kalau kau beli botol plastik, lepas tu kau decide untuk recycle, tak ada masalah. Ni kau guna botol plastik, kau buang botol tu macam kat laut, penyu makan, tak ada masalah. Taklah, tempat belajar aku jauh dengan laut. Tapi honestly kau tanya aku kan, aku finance wise, aku sanggup beli air mineral untuk minum kat rumah daripada air tapis apa semua tu. Tapi masalah satu je lah. Nak angkat. Iaitu ya Allah beratnya air mineral ni. Kenapa kau cakap finance wise? Maksudnya lagi murah ke? Lagi mahal. Lagi mahal, betul lah. Tapi air tapis tu dia at least rasa sedap lah. Dia better lah daripada air lain. Tapi ini tak ada lawan lah air mineral. Betul lah, air mineral tak ada lawan lah. So yang ni memang aku ada orang cakap macam kau selalu akan minum 7 gelas sehari. Tak, aku macam air yang perlu ada kat bilik kan, kita nak selalu minum. Aku tak bawa pun pergi kelas. Di kelas tak bawa pun air. Tapi macam nak minum kat bilik tu. Memang kena ada. Okay, aku akui boring tapi it is a tapi must. elok juga kot. Sebab aku rasa budak-budak sekarang macam tak minum air weh. Kan? Tumbler bawa, lepas tu tinggal dekat kelas. Budak perempuan je kot. Selalu bawa tumbler kan. Sayang tumbler. So ni tempat pertama aku. Tapi aku ni jenis orang yang tak konsisten kot. Bukan macam kena ada lah lokal, kena ada sentiasa, tak ada. Tapi yang ni macam dia Jauh. ini masa susu aku final semester nak siapkan tesis. Memang susu melon ni. Susu melon ni. Susu melon ke? Susu melon. Allah. Melon drink ni. Sedap tu. Dia tak adalah sedap-sedap tapi dia jadi macam bila kau dah biasa siapkan kau punya kerja, lepas tu macam ada air ni, jadi macam bila buat tesis tu macam satu semester juga kan buat benda tu kan. Jadi macam mak kena beli lagi lah. Lepas tu bila buat kena beli lagi. So aku dalam aku punya tesis tu, dalam acknowledgement tu aku berterima kasih dekat Sumpah lah. kedai sebab perempuan. Sebab kalau tadi beli macam kopi lah basically. Itulah biasa orang minum kopi weh. Apa rasa dia? Aku tak pernah minum. Hari kita rasa. Tak ada cawan weh, nantilah kat dalam. Nantilah rasa kat dalam. Bawa weh. I come prepared. Konten yang sebenar weh. Jom kita minum. By the way, saya dah makan. Silakan. Aku kena berhentilah makan kejap. Nanti orang komen, kenapa yang baju merah tu tak berhenti munyah? Pahit nak rasa ke? Rasa dia pelik tak? Boleh rasa sikit. Kau jangan letak penuh. Banyaknya. Nak rasa sikit. Inilah air yang aku buat yang menolong aku mempersiapkan tesis. Oh, dia ada macam aftertaste sikit. Aku boleh minum. Tapi taklah selalu beli kot. Aku tak beli kot. Itulah aku boleh. Sebab tu lah ni aku punya. Kalau aku tak beli. Ui, macam teringat tu mengimbau masa aku tengah tulis. Ui, apa? Sumpah apa. Tolonglah. Wan, silakan Wan. Aku, benda ni macam Mesti ada. Mesti ada. Sebenarnya sampai sekarang pun kat rumah memang kena ada. Sebab selalu ada. Apa yang ada kat rumah aku sentiasa. Tapi yang korang
selalu tak indah pun benda tu. Biskut, aku tahu biskut. Bukan biskut Faiz ni ke? Bukan. Lexus ni. Bukan. Banyaknya makanan. Oh, okey. Biskut ni lah aku cakap tadi. Hap Seng, cap pimpong. So aku pun pelik sebenarnya dia cap pimpong ke cap hap So, Seng maksud ni, sebenarnya? yang ni akan selalu ada kat bilik kau? Ya. Sebab member roommate aku, diorang suka buat air malam, TO. Oh. And of course, over tea kita kena ada biskut. So kalau memang kena ada, always ada. So memang ada stok dekat situ. Dekat kita ada macam common punya rak dekat luar tu. Atas sekali ada water dispenser tu, ada 3 tingkat. Salah satunya gula, teh. Yang tengah tu ada biskut. Yang bawah tu cawan-cawan. So kecil je tapi functional lah. So memang kena ada biskut ni. Sebab biskut ni lah bila, dan aku tak tahu korang tahu ke tak, aku tak celup satu-satu lah dalam air teh tu. Aku kurang sabar sikit, aku celup 3 sekali. 3 terus. Sumpah lah. Yelah, kau tak pernah tengok Tu antara skill-skill yang aku tak pernah share dengan orang lah. Nampak gelojo weh. Sebab penat weh makan satu-satu. 3 terus 3 lah. terus. Maksud cawan kau akan besar. Cawan kena besar sikit, cawan ni tak boleh lah. Kalau cawan kecil, aku akan patahkan 2. So biasa patah kan. 4 celup sekali. Dulu mak aku ajar lah tak apa-apa patah kan. Tapi aku tak ambil separuh-separuh. Aku dah patah tu, aku letak balik dulu untuk bagi muat dalam cawan tu. Penat weh nak tunggu. Berapa lama nak celup satu-satu? So, ni antara benda yang must have lah sebenarnya. Sampai sekarang pun, kalau tak ada ni, ada yang ada gula tu kan. Ada gula tu sedap juga. Tapi tak ada, dia kena ada, tapi tak adalah selalu makan. Dia makan santai-santai. Even masa aku dekat office lama, masa aku kerja kat satu office law firm tu, memang lepas makan tengah hari, balik office, acik kat office tu mesti buat air, cari balang biskut. Dia jadi macam culture. Selepas makan nasi makan tengah hari tu, at least celup 1-2. Tapi acik tu macam biasalah 1-2. Aku 1-2 baris kadang-kadang. So memang banyak sikit lah aku makan. Memang sedap lah. Tak tahulah apa resepi dia buat sangat sedap biskut Tapi ni. dia kalau makan biskut saja macam tak sedap kan. Dia kena makan dengan air kan. Sedap juga. Ya ke? Bukan orang panggil ni biskut mayat juga ke? Ke lain? Bukan biskut mayat yang kecil tu ke? Tak tahu. Tak pasti. Tapi antara resepi kan, kita resepi top resepi makan benda ni, satu selain daripada cicah pelbagai jenis air panas, dia juga sedap kalau kita makan dengan apa tau? Nutella. Kan? Manalah selalu beli Nutella masa tu. Sedap Sedap bro. kan? Lepas tu letak macam burger. Uish. Kalau aku, sebab kita orang kat bilik ada peti ais kecil tu. Aku cakap mayonis lagi sekali. Bukan. Tapi jangan judge weh. Makan Kita apa? orang bubuh susu pekat. Oh. Susu pekat, Sedap bro. kepit. Dia meleleh-leleh macam Manis tu. kan? Sedap gila. Sama lah macam Nutella pun. Apa beza tak tahu. Nutella coklat. Lepas tu dia kurang manis. Dia kurang manis. So, inilah benda yang paling aku rasa kena ada lah selalu. Tapi sebab Thor dapat memo 5 barang, Okay. aku dapat memo juga 5 barang. Kau terlebih satu. Aku terlebih satu sebab aku macam tak boleh nak honourable lah, honourable mention. Honourable mention. Aku rasa benda ni semua orang pun ya Allah banyaknya sampah 3 in 1. Iaitu apa benda? Teka. Coffee 3 in 1. Honourable mention. Snack. Aku tak minat Keropok. 3 in 1. Saudara. Monster. Ni. Mami monster. Asal lain lah. Itulah packaging dia lain Aku pula ni. hitam. Preserve. Tapi Mami lah in general. Mami ni memang Mami ni lah yang terpaling masin di dunia sebenarnya. kegunaan Tuhan lah untuk para pelajar universiti. Murah. Hancur-hancurkan makan. So, tapi tak tahu lah mungkin Faiz tak makan. Aku kurang. Aku makan tapi tak adalah selalu beli. Tapi memang sedap lah Mami ni. So ni lah Mami makanan. monster. Makanan. Tapi packaging kelakar Lain pula. lah. Tak nice lah packaging dia. Oh sebab ni Mami Monster X Christy Ng. Mungkin dia yang design bag tu. Sebab ni collect. Oh, dia ada Chrissy, bag-bag. so ni lah Ini honourable Malaysian mention. punya produk. Ha? Malaysian punya Malaysia punya produk. Aku rasa kilang Kat dekat Melaka, Melaka. Kalau orang pergi tu selalu pergi buat dekat Melaka. Honourable mention aku. Sini tak ada. Kau buat awak pun 3 je, tak ya. Betul Melaka. Alright. So inilah top 5 makanan snack kita yang ada masa uni. ada And kat locker. dekat dalam locker. Tapi Kau share tak? Share. Share apa?
Makanan-makanan. Oh, Oh, makan dulu sorok-sorok ke? Tak adalah sorok. Tapi tak adalah macam buka, jamu makan ramai-ramai tak lah. Kalau kawan minta, bagi je. Kalau biskut memang kita orang selalu letak komen dia. Tapi kalau susu tu memang letak dekat kan tepi meja. So perform lah bila kawan. Aku nak jadi kau punya roommate lah. tak, kawan-kawan aku memang baik lah. Kawan-kawan aku memang baik. Shout out kawan-kawan semua. Dia orang tahu siapa dia orang. And sampai sekarang pun masih baik dan tak berkira. Tapi just macam nak advice kepada viewers yang snack-snack semua tak sihat. Lebih-lebih lagi snack-snack akulah. Ni semua ni tak sihat segala benda. Yang snack Faiz ni bagus-bagus. So I mean snack dia sedih. aku terkejut jugalah. Nak sampai speechless lah. Wajib ada kan? Of course. Menyampah pun ada juga. So itulah. So inilah snack-snack yang kita enjoy. Benda-benda ni lah yang menyaksikan kita belajar malam-malam. Yang tengok kita bila kita study malam sebelum exam. Kita share benda-benda ni dengan kawan-kawan kita, makan dekat bilik. Benda ni lah yang kita sampai sekarang ada cherish lah. I believe korang pun mesti ada something yang korang attach, makanan, snack-snack daripada korang punya uni days. Dan to be honest, aku macam curious. Budak-budak sekarang Beli apa snack diorang Maggi ke? Cuba korang share. Siapa top 5? Apa top 5 korang pula? Sama tak dengan generation itu? Beza kot. Sihat ke tak sihat? Beza. Diorang ada family mind. Diorang macam-macam weh. Aku rasa diorang maybe Dia macam, apa ni? Macam tu. boleh jadi juga. Dan satu lagi mungkin diorang ni generation yang mak ayah diorang tak berapa bagi snack Boleh macam ni. Mungkin. So, Kesedaran tu dah. Dulu kita tak sedar. betul. Okeylah, aku lah tak sedar. Aku ni nak pegang nak makan ke letak balik ni macam kesedaran ni. So korang komen apa korang punya snack yang korang makan masa belajar. Kalau korang ada snack-snack yang korang nak bagi honorable mention dalam komen pun just tulis. So inilah snack kita orang. So sementara kita orang nak enjoy the view dengan snack ni. So jangan lupa subscribe dan Like, share video ni. komen. Dan komen juga bagi idea apa top 5 lagi. Tak ada idea nak buat apa lepas ni. So bagi idea kita bagi nak idea. buat apa lepas ni. Dan Jangan lupa follow kita orang punya social media, TikTok, Gambros Production. so dengan itu berakhirlah episod kita. Actually boleh kita kata ni episod comeback kita lah. Yes. Dah lama sangat Sorry kita dah lama tak bersiaran. Ramai yang DM, ramai Kalau yang tanya dekat TikTok. ada yang mengecil, ada yang melebar, korang jangan komen yang tu. Okay, Awas. kalau ada, delete Faiz komen tu. So, tu je hari ni. So, thank you very much everyone. See you later. Bye-bye. Bye.